Salam tak apa nak buat kalau seorang suami mudah angkat naik tangan terhadap isteri bila bergaduh berbalah. Allahu Rabbi. Suami mudah naik tangan. Benda naik tangan. Naik tangan tak apa. Jangan jatuhkan tangan atas isteri. Dia naik saja gitu tak apa. Faham? Awak ni kan kepok bala kan. Maksudnya jatuhkan tangan tu makna naikkan tangan tu pukul isteri lah. Faham lagi? Dia gini, yang mula-mula jika dia derhaka kita nasihat. Allah kata benda fa'izuhunna. Tak usah gaduh Dia ada tertib dia macam semayang kok. Ndaklah kita nasihat lah. Dan kalau pakai nasihat ni pun elok padang nasihat pun sudah memadai. Nasihat tak jadi apa? Tinggalkan tempat tidur. Awak ni aku nasihat tak jadi apa? Lawang lagi buat juga. Saya tidur luar malam ni, awak tidurlah bilik seorang. Kau kita pun duduk luar, ingat ke dia jadi sedih duduk dalam bilik? Kau sedap main TikTok. Lagi. Kau sedap TikTok geleting. Menaten ni kata tak wakal suak dia ni. Barulah fadribuhunna, baru boleh pukul, tapi pukul yang tidak meluka, pukul yang tidak menyakitkan, pukul yang memberi kesedaran bahawanya dia dipukul kerana dia telah melakukan kesalahan. Tapi itu yang last sekali. Sebaik-baiknya kita tidak pukul, kerana Rasulullah SAW tak pernah pukul isteri. Faham? Ni kaki naik gayung apa semua. Waktu bebi, wah mak kilau, mak tok anggur tu bebi. Padahal untuk isteri sendiri. No. Golongan-golongan yang mencela agama, patut gitulah kita gunakan silat kita. Gayung kita, lincah kita, nasrul haq kita. Faham lagi? Silat timba, silat apa ada belaka. Tapi gunakan ilmu silat, taekwondo, judo untuk bini. Bongok tunggu. Isteri pun satu hal yang mungkin nikah ke black bear tu apa? Hak taekwondo. Muslim pergi nikah dengan orang pandai bersilat. Dia nak bahang siapa lagi? Bahamu. Bahang lagi nak. Dia sepakmu. Pancing bag ada nikah dah. Sepak atas belakangmu lagi. Jadi kalau kita nikah dengan orang yang pandai silat, itulah. Kita kena silat atas belakang, atas muka kita. Kalau kita tak mau kena silat, kita nikah dengan laki-laki yang suka macam gubah-gubah bunga begitu. Faham lagi? Dia tak sepak. Dia tak sepak bini dia dah. Jadi ginilah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kamu kaum suami pemimpin ke atas kaum perempuan. Kaum perempuan itu yang dipimpin. Kamu yang memimpin. Kalau kamu yang memukul, kamu bukan pemimpin. Faham lagi? Yang sepatutnya yang bodoh-bodoh itu yang dipimpin. Kamu buat yang cerdik-cerdik. Tanda kamu pemimpin yang hebat. Ni sepak terajang itu bukan orang yang hebat. Mu nak minta binimu, mu cakap molek dengan ayah dia. Boleh ke mu sepak terajang pula. Dah dia blebek mak, dah blebek pasti dia puang. Kalau mu tak mau blebek, nikah dengan lelaki bau. Faham? Nikah dengan orang jatang baru senyak. Orang jatang kan mulut baik, betul tak? Senyak.